Jom saya kongsikan kepada anda all new DY115. Sebuah motor mampu milik dengan desain klasik yang evergreen. DY115, motor rahmah sejuta kenangan. Sebelum kita lanjutkan dengan video ni, buat anda yang masih belum follow, like, komen dan share video dan akaun ni, jom sama-sama tunjukkan sokongan anda kepada jenama motosikal tempatan. Capacity engine bersesaran 115cc, air-cooled, 4-stroke, single cylinder. Karburator yang mampu menjana kuasa sehingga 8.7 horsepower dan 9 Nm of torque. Dan kini, DY115 menggunakan double clutch. Apa pula kebaikan double clutch? Nombor 1, acceleration yang lebih smooth. Nombor 2, kurang jerky movement sewaktu pertukaran gear. Dan kedua-dua kebaikan ni akan membawa kepada penjimatan bahan api. Jadi, enjin DY115 lebih power, lebih pickup, lebih efisien. DY115 kini datang dengan full metal body. Kalau dah namanya pun full metal body, semestinya binaan yang lebih kukuh dan solid. Untuk varian standard dan SE, ia datang dengan dual USB port Type A dan Type C, siap dengan phone holder lagi. Siapa cakap motor mampu milik tak up to date? Tengok ni, siap boleh cas handphone lagi. Berat motor ni hanyalah 91 kg, tak sampai pun 100 kg. Memang ringan. Jadi kalau anda rider yang berbadan kecil, rider wanita, warga emas yang baru dapat lesen, ataupun pekerja ladang dan peniaga, anda sangat-sangat sesuai untuk naik motor ni. Dan ianya datang dengan tangki petrol sebesar 4.2 liter. Untuk varian SE yang kat sebelah saya ni, ia lengkap dengan full digital meter, new design sport rim dan disc brake di tayar hadapan. Siapa cakap motor mampu milik tak up to date? Tengok ni, siap pakai full digital meter lagi. Simple, terang dan jelas. Varian SE dan standard datang dengan dua pilihan warna yang sama, iaitu light blue dan black. Maksudnya untuk varian SE ada black dan light blue, dan varian standard pun ada black dan light blue. Untuk warna light blue, ia datang dengan seat balutan hitam, manakala untuk warna black, ia datang dengan seat balutan maroon. Harga asas untuk varian standard hanyalah RM3,988. Manakala untuk varian SE, harga asasnya adalah RM4,088, tidak termasuk road tax dan insurans. Untuk info lanjut berkenaan dengan DY115 ataupun dealer sah Aveta yang terdekat dengan lokasi anda, jom layari www.aveta.com.my.